Nampak tak Dewi Royal kat mana? Tuan-puan boleh teka tak mana satu Dewi Royal? Okay, Dewi Royal. Dewi Royal bracelet dekat sini. Jeng 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 tu. Okay, bagi siapa yang suka Dewi Royal ni, dengan je 16 gram dah dapat. Jadi kalau tuan-puan memang bajet nak beli emas tapi tak nak yang emas terlalu emas, tuan-puan suka kerom-kerom sikit kan. Jadi tuan-puan boleh pilih Dewi Royal. Dia cantik tuan-puan. Dia emas bertatahkan kerom, kemudian dia tak pakai batu pun. So yang kat sini pun kita ada option dia. Option dia maksudnya dia punya saiz lingkaran tangan boleh 17 cm ataupun 18 cm dan berat dia pun boleh. Okey, tapi dia tak tebal sangat. Macam tadi pahat Jawa tu dia tebal 1.8 cm. Kalau Dewi Royal tu dia kecil je, tak sampai 1 cm, 0.45 0.5 cm. So dia besar macam tu je, kecil je, nampak tak? Dia macam tu je. Okey, macam satu senggatan ni lah. Satu senggatan ni saja. Okey, nama ni adalah Dewi Royal. So tuan-puan boleh aim. Tuan-puan nak yang itu, kalau tuan-puan ada bajet sekitar RM10,000 boleh dapatkan. Alright. Okey, next nak tengok yang mana?